korang ingat rasuah ni cuma pasal duit under table? Kalau korang fikir macam tu, korang ni silap besar. Jom saya bongkar apa sebenarnya yang dikira sebagai suapan dalam undang-undang kita. Okey, bawah Akta SPRM 2009, suapan ni bukan setakat wang tunai. Dia termasuk pinjaman, jawatan, diskaun khas, tiket percutian atau apa-apa perkhidmatan percuma. Semua ini dikira rasuah kalau ada niat tersembunyi. Okey. Asalkan pemberian itu jadi upah ataupun dorongan untuk korang buat tugas rasmi, itu dah sah-sah haram. Tak kisahlah korang yang minta ataupun orang yang tawarkan, dua-dua ni boleh kena dakwa. Okey? Jadi ingat, rasuah ni bukan je langgar undang-undang. Okey? Tapi orang ingat, dadah merupakan musuh utama negara. Tak, sebenarnya rasuah lah musuh nombor satu negara. Jadi rasuah ni merosakkan integriti dan hancurkan negara. Semua kes besar dalam berita bermula daripada satu suapan kecil. Jadi berani katakan tidak pada hadiah yang meragukan. Jadi ada maklumat, jangan takut untuk lapor. Jom bersihkan Malaysia dan follow saya untuk lebih integriti.